Dan buih tu mereka boleh boleh kira tu. Tak habis-habis lagi orang tua ni. Boleh tahulah siapa berjiran dengan dia. Jaga tepi kain bini Tok Wan sudahlah. Orang macam ni 10 satu. Tok Wan adik-adik aku semua bagus Tak macam hang. Duk minum koroi, minum ketom ni semua ni. Aku tahu sangat ni kaki ni. Kaki susah nak susah nak betul dah ni. Makan lama sangat. Hang makan lah. Jenis hang ni kalau cakap apa pun tak masuk dah. Ayak dah penuh dalam kepala dah. Kalau apa payah. Kalau Tok Mon pegang pun hang ni memang lepas lah. Sebab saya tak boleh nak berubat kan tau. Kalau aku tak cakap pun aku boleh. Bukan aku dapat duit apa pun kan. Tapi bila ada biak-biak pergi kat hampa, hampa minum. Aku tengok dekat kedai sebelah. Mana tu aku pergi tu, aku nak pergi makan tom yum. Masuk, mereka bawa satu gelas besar. Satu gelas koroi. Cik, bawa apa tak tahu lah. Macam kedai mereka lesen besar. Aku bila duduk aku nampak tu, aku angkat kaki lah. Daripada aku tunggu lagi, makan tak dapat, sakit dapat kan. Kena Tok Mon mai singgah. Jenuh jawab sekali dengan aku berangkut. Hampir ambil lah kedai makan ramai orang. Lepas tu dia bawa satu gelas tau. Satu gelas besar tau. Ayak koroi pada Ayak koroi ayak yang kosong pada. Bahaya kalau aku singgah. Paling aku kena. Hang fikir lah kalau Tok Mon singgah pegang dalam plastik tu, dalam gelas ke apa kan. Ada buih cukup lah. Mereka boleh kira tau. 3,000. Daripada 3,000 tu buat hang simpan, beli lori, beli bas. Lagi bagus. Ni duit habis duit ketom dengan koroi buat apa kan? Tak ada faedah. Okey, komen. Hampa balas. Kalau hampa tak puas hati, hampa balas. Aku jawab komen, hampa komen. Okey, follow.